Simptom-simptom awal gearbox yang dah nak bermasalah ni, antaranya ialah ini adalah gearbox CVT yang kita dah baraikan. So kita baraikan semua, keluar isi perut dia semua, kita nak cuci dan kita nak tukar apa-apa parts yang perlu kita tukar. Baik tuan-tuan, sebelum terjadinya masalah-masalah macam ni, ini kira dah masalah berat dah ni, dah kira ICU dah ni. Sebelum terjadinya kes-kes macam ni, kereta kita, kalau kita memandu sebuah kereta auto, tak kisahlah CVT ke, DCVT ke, apa-apa auto sekalipun, dia akan bagi simptom-simptom awal ataupun tanda-tanda awal sebelum dia rosak. Terpulang kepada kita sama ada kita alert ataupun kita ni jenis yang pandai bawa sahaja. Simptom-simptom awal gearbox yang dah nak bermasalah ni, antaranya ialah dia akan delay. Contoh macam kita masuk D, tapi kita kena tunggu dulu beberapa saat ataupun yang lebih teruk lagi sampai beberapa minit untuk gearbox tu engage kepada gear yang sepatutnya ataupun kepada gear yang kita nak. Mungkin 1 saat, mungkin 2 saat, mungkin 1 minit, mungkin 1 jam, saya pun tak tahu. Yang kedua, simptomnya ialah kita akan rasa jerking pada kereta kita. Maknanya perjalanan tu dah tak smooth macam kita baru beli kereta dulu. Mungkin masa kita tengah jalan tu kita akan rasa pertukaran dia yang lebih kasar kan, menyebabkan kita rasa kereta tu menyentak. Dan yang ketiga tuan-tuan, untuk kita kenal pasti gearbox yang bermasalah ialah clutch dia slip. Mungkin clutch slip ni terlalu umum lah kan, mungkin setengah-setengah orang tak tahu pun macam mana rasa clutch slip dia tu. Clutch slip ni apabila kita tekan minyak, RPM naik tapi kereta kita tak jalan. Kita boleh dengar bunyi enjin tu mengaum tapi kereta masih duduk di tempat yang sama, kereta tak pergi, bunyi lebih. Jadi tuan-tuan, untuk mengelakkan masalah-masalah tu ada beberapa perkara yang kita boleh buat. Contohnya penjagaan minyak gear lah. Itu yang paling kami titik beratkan ialah penjagaan minyak gear lah. Okey tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada bermasalah dengan kenderaan tuan-tuan ada masalah dengan gearbox, kereta dah start jerking ke, dah menyentak, dah slip ke, ataupun tuan pun sendiri tak tahu apa masalah kereta tuan-tuan boleh datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, dan kalau tuan-tuan ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, boleh klik link di bio. Kita jumpa lagi. Bye-bye.